Jangan ajar anak kita pergi selamatkan orang yang sedang lemas. Kenapa? Ini bab keselamatan. Memang kita ajar anak kita berenang, tapi bila nak ajar selamatkan orang berenang ni, dia ada ilmu dia lah yang perlu kita dalami. Kerana bukan semua orang mampu untuk selamatkan orang yang lemas. Kerana banyak berita kisah ayah selamatkan anak, akhirnya dua-dua mati. Kawan selamatkan kawan, dua-dua mati tenggelam. Cikgu selamatkan murid, dua-dua tenggelam. Jadi dalam bab nak selamatkan orang lemas ni, kena ada ilmu dia. So kita kena ajar anak, kena pesan pada anak. Anak, kamu pandai berenang, tapi jangan mudah-mudah nak pergi tolong. Sebab orang yang sedang lemas ni, dia akan tarik je siapa-siapa saja. Mak dia ke, ayah dia ke, atuk dia akan tarik untuk dia timbul. Maka akan saling tarik menarik, dan akhirnya dua-dua tenggelam. Jadi kalau kaedah nak selamatkan berenang ni, bagusnya campak pelampung, ataupun campak tali, ataupun buat jambatan manusia. Dia ada kaedah-kaedah dia. Orang yang profesional pun, kalau dia ada ilmu nak selamatkan orang berenang, tapi dia tak amal dah lama, contohnya bimbang waktu dia terjun, dia akan pancit. Maka kena ada ilmu ya. Nak selamatkan orang lemas ni, kena ada ilmu. So analogi dia macam kalau kita nak bagi pinjam duit dekat kawan kita pun, kita kena ada ilmu juga. Sebab kalau kita miskin, lepas tu kita bagi kawan kita pinjam duit, lepas tu dia tak bayar, jadi dua orang miskin. Banyak kes berlaku, kawan pinjam kawan, masa nak pinjam mulut manis, kita pun bagi beribu-ribu ringgit, tapi kita pun miskin. Lepas tu kawan kita tak bayar, dia pula pergi melancong, makan durian musang king. Lepas tu pergi beli gadget mahal-mahal, kita minta dia buat bodoh. Kita pun stres, depression, anxiety. Maknanya kita jadi lemas jugalah. Lemas dalam hutang kawan-kawan tak bayar. Jadi nak bagi kawan kita pinjam duit ni pun ada ilmu dia juga. Macam kes nak selamatkan orang lemas tadi, kena ada ilmu dia juga. Tak boleh sewenang-wenangnya kita nak bagi pinjam duit. Kalau ikut Islam, kaedah dia kenalah, pertama kita mampu halal lah. Kalau kita tak mampu halal, janganlah bagi pinjam. Macam tu je. Saya pun kalau orang pinjam, saya bagi je lah RM10 ke RM15 ke, kan? Kalau kawan tu rapat sangat, bagilah RM50 dengan niat halal, sedekah. Sebab kita mungkin ada zakat yang terkurang, sedekah akan tampung. So kawan kita tak bayar hutang tu, dia akan tampunglah zakat kita yang kurang, insyaAllah. Tu ilmu dia. Lepas tu pula dalam Islam, kalau merujuk pada ayat Al-Quran yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah, ada ayat 200 lebih, bercerita tentang bab hutang yang mana kita kena tulis. Jadi kawan nak pinjam duit, tulis dalam WhatsApp, kan? Ada saksi sebagai perintah Allah. Kita cakap kat kawan kita nak pinjam duit, kita tulis. Cakap Allah, setakat RM50 pun nak tulis. Ini Islam punya kaedah. Nak ikut Islam ke nak ikut kafir? Kalau tak nak ikut Islam, tak payah pinjam. Dan bila kita tulis, ada saksi bagai, insya-Allah duit kita tu akan dibayar lah. Kalau rujuk kitab Mutakat Hadis bab Ikram Muslimin, hadis nombor 200 hingga 210, ada berita keras bab hutang ni. Antaranya yang saya ringkaskan kat sini, dosa paling besar selain syirik adalah mati dalam keadaan berhutang, tanpa ada apa-apa rancangan membayar hutang. Roh orang berhutang yang baik akan tertangguh untuk sampai ke syurga disebabkan hutang tidak bayar. Pernah Nabi bersabda, alangkah kerasnya amaran ini, iaitu barang siapa yang mati syahid, hidup semula, dan mati syahid, hidup semula, tidak masuk syurga selagi hutang tidak dibayar. Ada juga kisah Nabi tidak solat jenazah bagi mayat yang berhutang. Dalam hadis lain bercerita, sesiapa berhutang tanpa niat membayar, Allah akan binasakan mereka. Dan orang Islam yang terbaik adalah yang membayar hutang dengan baik, iaitu membayar hutang bersama ucapan terima kasih dan pujian. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi daripada hadis yang saya baca tadi, jelas bahawa dosa besar dalam bab tak bayar hutang, dan mangsa yang bagi pinjam pula murung dan stres. Dua-dua lemas. Masalahnya bila bagi hutang ni, seorangnya lemas. Orang yang
pinjam duit tu dia timbul, dia guna duit kita, kita yang miskin ni tenggelam, jadi burung dan stres. Apatah lagi bila tengok orang hutang beli kereta baru, pergi melancur, makan durian. Jadi orang yang bagi hutang ni telangan liur je nak makan durian. Aduhai. Jadi begitulah perkara yang kita kena ajar hari ni kepada anak kita, 2 perkara. Pertama, ajar berenang. Dan hati-hati nak selamatkan orang berenang. Orang lemas kena ada ilmu. Sama juga kena ajar anak kita cari duit, niaga, melabur, menyimpan. Tapi kalau dalam bab nak bagi bayar hutang, nak bagi hutang orang, nak bagi pinjam pada orang, hati-hati. Kena ada knowledge, kena ada kemampuan, kena ada jiwa yang lapang. Kena anggap sebagai sumber sedekah nanti bila dia tak bayar. Macam tu. Kalau tak mampu, jangan bagi pinjam ke orang. Sama juga, kalau tak mampu, jangan pergi tolong orang lemah sewenang-wenangnya. So demikianlah sedikit pesanan saya hari ini di tepi kolam Tazkirah di sebuah hotel di Bukit Bintang ni. Alhamdulillah, saya rasa saya tak ada hutang dengan siapa-siapa. Siapa-siapa tengok saya mandi kolam dekat atas hotel ni, tak rasa sakit hati lah, sebab saya tak ada hutang siapa-siapa. Cuma jangan pula tengok saya mandi kolam kat hotel ni, telefon pula tiba-tiba nak pinjam duit. Allah bagi rezeki, insya-Allah.